Dalam dunia ikan hiasan, ada ikan yang cantik, ada ikan yang rare, dan ada juga ikan yang harganya boleh cecah ratusan ribu ringgit. Ini 10 ikan peliharaan paling mahal di dunia. Nombor 10, Clarion Angelfish. Ikan laut yang sangat rare. Harga boleh mencecah sekitar RM12,000. Nombor 9, Wrought Iron Butterfly Fish. Warna gelap yang unik dan eksklusif, sekitar RM13,000. Nombor 8, Australian Flathead Perch. Jarang ditemui dalam pasaran biasa. Harga sekitar RM23,000. Nombor 7, Neptune Grouper. Warna ungu merah jambu yang luar biasa, sekitar RM28,000. Nombor 6, Golden Basslet. Kecil tapi warna emasnya memukau, sekitar RM38,000. Nombor 5, Bladefin Basslet. Hidup di laut dalam dan sangat sukar ditangkap. Harga sekitar RM47,000. Nombor 4, Masked Angelfish. Corak muka seperti topeng, eksklusif untuk kolektor, sekitar RM94,000. Nombor 3, Peppermint Angelfish. Antara ikan marin paling rare di dunia. Harga boleh cecah RM140,000. Nombor 2, Platinum Arowana. Simbol status dalam dunia ikan hiasan. Varian platinum yang rare boleh mencecah sekitar RM1.8 juta ke atas. Nombor 1, Koi Legend. Rekod jualan terkenal dunia. Seekor koi ini pernah dijual sekitar RM8.5 juta. Dalam dunia ini, ikan bukan sekadar hobi. Ia adalah simbol, status dan pelaburan. Dan kadang-kadang nilainya lebih mahal daripada rumah.